Modul 2. Jom mula. Okey, untuk modul kedua ini, kita akan mula dengan yang pertama, cara buka akaun Gmail, iaitu email. Pada waktu ini, email sangat diperlu guna pakai untuk pelbagai urusan termasuk urusan rasmi, perniagaan, komunikasi dengan sekolah, untuk pelajar, malah untuk si rumah dan ibu tunggal. Caranya mudah saja. Anda boleh buka akaun Gmail menggunakan komputer atau telefon bimbit anda. Anda hanya perlu membuka laman web berikut. Sila rujuk kepada deskripsi di bawah. Okey. Pastikan anda log in ke akaun Gmail anda sentiasa. Maksudnya jangan log out. Ini untuk memudahkan anda membuka akaun AI anda kemudian. Ia juga akan memudahkan anda untuk menggunakan link atau pautan yang disediakan dalam modul di AI for Rakyat. Okey, buka akaun Gmail, rujuk kepada video yang disediakan.